Tetamu istimewa, tetamu Allahu Subhanahu Wa Taala. Hari itu alhamdulillah kita bawa jemaah-jemaah haji kita. Kita bawa Tuan Guru Dr. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Hari ini alhamdulillah kita ada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, ada Coach Ira, ada Coach Aki, ada Dr. Adam, ada Bella dan beberapa sahabat lain lagi. Ustaz Amin, Ustaz Azrul, jemaah haji kita alhamdulillah. Dan tuan-tuan, kedai kita di mana? Kedai kita betul-betul depan train station. Saya berada di tingkat 2 kedai saya. Itu train station alhamdulillah, dan ini seating kita di tingkat 2 lah. So far kalau sini kalau kita susun agak rapat sikit boleh sampai 40 orang lah yang pernah kita buat lah. Nak selesa dalam 30 orang insya-Allah ada ruang lah. Dan hari ini tetamu istimewa kita adalah Dr. Zaharuddin dengan isteri dan rakan-rakan yang datang. Tuan-puan yang datang ke Mekah, datang mencari makanan-makanan Melayu, cari nasi lemak, cari tom yam, cari macam apa pun, insya-Allah kedai kita ada menyediakan. Tapi menu utama kita yang selalu di tingkat bawah, kita ada nasi musyakal, nasi ambeng. Ada orang dia favourite nasi ambeng. Ada jemaah-jemaah kita Malaysia datang sini tak nak tom yam, makan nasi ambeng, itu yang terbaik. Nasi ambeng ni orang sebut, orang Arab panggil nasi musyakal. Jadi tuan-puan muslimin muslimat rahimakumullah yang datang ke Tanah Suci mencari makanan Melayu, kedai kita ada. Ada yang tanya saya, Ustaz tolong hantar ke hotel dan sebagainya. Kita untuk waktu haji kita tak hantar. Sebab apa? Sebab kos transport tinggi, traffic jam yang tak dapat nak kita elak, dan kita tak dapat nak kadang-kadang nak sampai pun lambat dan sebagainya. Sebab tu tuan-puan yang teringin nak makan masakan Melayu, insya-Allah kita salah satu kedai yang berada di Mekah dapat untuk tawarkan tuan-puan perkhidmatan untuk membantu untuk masak yang sedap-sedap insya-Allah taala. Dan moga-moga sedaplah di tekak tuan-puan juga seperti sedap di tekak saya sentiasa. Tuan-puan, doakan kami dari tanah air, doakan kami di Tanah Suci, moga Allah permudahkan. Dan hari ini sebenarnya menu kita ada nasi lemak tuan-puan. Ini nasi lemak, ada sambal, ada kacang, ada ikan bilis, ada ayam masak rempah, ayam berempah, telur dan sebagainya. Ustaz Amin, Ustaz Nazrul dah sampai dah kat sini kan. Jadi sedang tunggu tetamu-tetamu kita hari ini, dan moga-moga Allah mudahkan rezeki kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.